sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwah azwajihi wa zurriyyati wa ahli baitihi, ila ruh walidayhi wa masyayikhih, summa ila ruh imam Muhajirullah Musa wa summa ila sahab Muhammad bin Ali ba'an wa summa ila sahab, wa khususan ila ba'al al-allama al-imam al-abul fadli Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibn Attal al-Iskandari wa syekh al-alim al-allama ibn al-Malik Allah al-Qahar wa usulihim فرهم أن الله يجاد في الجنة وكسر مصوباتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركات وأسرارهم وأنوار وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Sambung pengajian kitab Hikam untuk ulama ni pada muka surat 3 baris yang ke-8 daripada atas ke bawah. Wa qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa bi'ulumina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan daripada sifat fakir. Apa itu fakir? Fakir ni sifat berajak pada hati seorang hamba. Dia masuk pada nak menyebut bahawa sifat antara sifat yang kena ada pada seorang yang betul-betul nak menjadi kekasih Tuhan. Maksudnya orang yang betul-betul beriman pada Tuhan. Iman mana? Iman yang amat-amat sempurna. Yang pertama kena sebab fakir. Fakir ni kena ada dalam diri kita sentiasa berhajat pada Tuhan. Setiap masa, setiap detik, setiap saat kita kena ingat kita ni berhajat pada Tuhan. Jadi gapo-gapo tak boleh nak buat pandai kita. Mintalah dengan Tuhan, minta tolonglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni lemah. Kita nak buat amal ibadat lemah. Kita nak bangun sembahyang malam lemah. Kita nak puasa Isnin Khamis lemah. Jadi bila semua segala tu kita lemah, minta dengan Tuhan. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Saya katakan, hei manusia, antumul fuqara. Mu tu kok mana pun tak lepas dengan aku. Mu tak lepas dengan aku. Maksudnya mu berajak pada aku. Tak sahanallah. Tak sahanallah mu, walaupun mu kaya, mu ada harta, mu ada jawatan, mu ada apa segala jenis mu ada, mu tak lepas dengan aku. Kita pun tak lepas dengan tu yang fakir. Kata almarhum Tok Guru, almarhum Pak Sumit Gunung, dia kata atas sikit pada fakir ni faqah. Fakir tu orang itu berajak dengan Tuhan, berkehendak pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, tapi ada juga dalam hati dia mari kadang-kadang berajak kepada manusia. Tapi faqah ni orang betul-betul berhajat pada Tuhan 100%, tak ada orang lain dah. Tuhan jo boleh tolong aku. Tuhan jo tempat aku mengadu. Tuhan jo tempat aku teriak. Tuhan jo tempat aku
meminta apa-apa pertolongan Tuhan je, Tuhan. Dan hati dia bila pagar apa, nampak Allah. Bila sakit, nampak Tuhan. Bila susah, nampak Tuhan. Nampak dengan rupa lagu mana. Maksudnya hati ni bahasa sedar. Oh, tak ada weh. Kena Tuhan jugalah boleh sembuh penyakit aku ni. Kena Tuhan jugalah boleh sama masalah aku ni. Kita minta dengan makhluk, setara mana je makhluk tu? Makhluk tu setara mana? Dia pun makhluk serupa kita juga. Bila dia makhluk serupa kita juga, dia pun bersifat lemah serupa kita. Supaya orang lemah. Kalau demo lemah, lemah, demo duduk capah, demo duduk gi paut kepada orang yang tak reti benih, ataupun orang yang lemah juga. Sama-sama lemah lah demonya. Jadi demo kena paut ke orang yang reti, orang yang pandai, orang yang kuat. Kalau nak paut dia rating ke, paut dia rating yang kuat. Kalau kita naik pokok, nak jatuh. Kalau kita paut di rating hok rapuh, jatuh berdebok lah kitanya. Kalau kita nak jatuh, kita paut di dehe hok kuat, insya-Allah selamatlah kita. Begitu juga hidup kita. Hidup kita sebagai manusia ni sentiasa diuji. Bila Tuhan menguji kita, Tuhan nak gapo? Tuhan nak tengok kita paut mana. Paut kau rating gapuh kau, paut kau dehe hok gapuh kau, paut kau orang hok tak reti benar kau, kalau orang lemah tu paut mana. Tuhan nak tengok sebenarnya paut mana. Aku susah, Tuhan nak tengok kita ni paut dia. Mintalah tolong dengan dia, mintalah ampun dengan dia. Sebelum kita nak minta tolong dengan Tuhan tu, minta ampun dulu. Ya Allah, aku tahu jadi lagu ni sebab dosa aku. Ya Allah, aku tahu membuat aku lagu ni sebab dosa aku. Ya Allah, aku tahu membala aku lagu ni sebab silap aku denganmu, sebab kurang aku denganmu. Duduk situ. Barulah kita tak nampak salah orang. Barulah kita tak kecil diri orang. Ni orang lah ni banyak suka sangat duk kecil orang tu, kecil orang ni. Kita sepatut kecil diri kita. Ya Allah, aku ni jahat. Kecil diri kita, aku ni banyak dosa. Kecil diri kita, aku ni lemah. Kecil diri kita, aku ni bodoh, aku ni jahil, aku ni tak kerti hantu. Tersudut tiru. Orang-orang bukan yang berjalan cara Nabi tu. Nabi suruh ajar kita kecil diri kita. Bukan kecil orang tu, bukan kata orang tu jahat, orang tu jahat. Dok hak demo jahat tak kena tu, kita minta Tuhan apa dosa demo. Yang ni kita jaga diri kita, tak usah duk sibuk hari orang. Dan terpanggil fakir, ingat kita berajak pada Tuhan. Kita orang ngapal Quran, kita orang ngaji pondok tak faham, minta dengan Tuhan. Kita mengapal Quran, kita tak ingat dengan Tuhan. Tolonglah aku ya Allah. Minta tolong Tuhan. Kita minta tolong orang ni, orang cemuh kita, orang benci kita, minta acak-acak agak. Baik minta dengan Tuhan, Tuhan lagi kau minta lagi dia saja kita. Ngaku silap kita tu, ngaku dosa kita. Jangan sebut semua salah silap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dhaif yang sifat yang kedua yang kena ada di diri kita sebagai seorang hamba yang nak menjadi kekasih Tuhan ni. Dan dhaif kena ada sifat berasa diri ni lemah. Dhaif, lemah. Tu diri kita. Dhaif tu bahasa Arab. Hak belakang tu dia terjemah dan lemah. Ialah tu dhaif, dhaif dan lemah. Nak sebut kita dhaif tu bahasa Arab dah. Maksud lemah dah. Nak sebutnya amat lemah kita ni. Bila tu musannif kita ulai 2 kali. Buat bahasa Arab sekali. Dhaif tu bahasa Arab. Lepas tu dia orang pula dan lemah. Lemah tu bahasa Melayu. Kalau kita fikir pedah apa orang mari 2 kali ni, pedah. Nah sebagai apa tu? Tu yang musannif kita bahawa kita ni amat lemah. Bukan lemah sikit-sikit ya. Amat lemah kita ni. Seperti mana seorang budak yang amat lemah. Nak berjalan tak boleh lagi, nak beronggar tak boleh lagi, nak kecek tak boleh lagi.
Dia nak kecek tak boleh, nak royak tak reti. Ada bila abang kakak buat gapo-gapo nak balas, tak ada kedengar, apa tu lemah. Jadi bila si anak ni lemah, lagu mana rupa dia? Minta tolong dengan ayah dia, dengan abi dia, dengan umi dia, dengan apa-apa dia, dengan mak bapak dia lemah. Nak lawe orang buat kena tak boleh, sebab tak ada kederat. Nak kecek tak pandai teriak reti kan. Kena budak teriak lah. Lah kita lemah kan, teriak dengan Tuhan. Ada ya Allah, teriak dengan Tuhan. Tabaku fatabahu. Dia berkata, "Hei, mu kena teriak weh. Fatabahu." Kalau tak boleh teriak, fatabahu. Mu kena buat-buat teriak. Seperti mana bodoh tu tak ada kederat, tak ada tenaga, lemah, teriak-teriak dengan mak pak dia. Bapa tu nak cerita dia tak ada tenaga, teriak. Kita boleh kena teriak lah. Itu menandakan bila kita teriak dengan Tuhan bangun sembahyang malam tu, kita nak menunjuk kita lemah. Ya Allah, beratnya ujian memberi ke aku. Ya Allah, besarnya masalah memberi ke aku. Ya Allah, besarnya beban memberi ke aku. Aku tak mampu, ya Allah. Tiap kata aku tak mampu, ya Allah, mujah yang mampu. Aku tahu membuat lagu ni sebab dosa aku, sebab silap aku, sebab tak betul aku, dan sebab jahat aku, dan sebab karut aku. Itu letak diri kita. Dia letak dia orang jahat, letak diri kita jahat. Itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada situ, Nabi ada situ tu. Kena buat lagu mana? Kena selawat banyak. Selawat tu kena beri banyak. Hak tak cukup 1000 lagi, biar cukup 1000 kali. Lepas tu selawat pula, nak beri rasa pula. Hadirkan hati kita tu. Nak beri rasa pula. Nak beri rasa manis. Lagi mana kita tak ada rasa manis, itu tanda hati kita tu ada tak comel lagi. Bila tanda lagi mana orang berasa manis, dia buat tu angka 1000, so sebentar 1000 dah, 2000 dah, 3000. Bila orang tanda orang itu manis dalam buat amal ibadat, Tuhan beri dia mudah menggandakan amal ibadat itu. Tanda tu bagaimana itu? Orang kita segar lah. Dia kita segar ke, tambah nasi kita. Sebab apa? Sebab segar. Allah Muhammad kalau tak segar, nak makan tak lalu lagu tu kita dia tahulah kita berasa manis buat taat. Nak manis buat taat, selawat banyak, istighfar banyak, minta ampun banyak dengan Tuhan. Teriak sungguh-sungguh. Yang bangun sembahyang malam tu sujud, ya Allah, aku jahat ya Allah, aku kotor ya Allah, aku karut ya Allah. Minta Tuhan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Hak tu baca 40 kali atau 41 kali masa kita sembahyang taubat. Masa sembahyang taubat antara zikir wirid yang diajar Rasulullah SAW, masa sujud akhir baca banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Apa tak ada Tuhan? Tiada yang terkaya, tiada tempat yang kita boleh minta tolong, tak ada tempat yang kita boleh teriak, tak ada tempat yang kita boleh mengalir illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku ni hamba-Mu yang karut, hamba-Mu yang zalim, hamba-Mu yang banyak jahatnya denganmu. Tu la ilaha illa anta, betul besar. La ilaha illa anta tu zikir Nabi Yunus tu. Dia lemah. Kenapa bahasa dia tu lemah ni? Dan hina. Berasa diri hina. Dia kurang, dan berasa diri kita kurang. Asal kurang? Tak ada gapo. Tu kurang. Berasa diri kurang, ya Allah, apa yang ada di aku ni milik-Mu belaka. Aku tak ada gapo ya Allah, berasa diri kurang.
ni yang kita rasa betul-betul ni, berasa lemah, berasa hina, berasa kurang. Dan barang yang bagi Tuhannya dari sifat ghani, sifat yang maha kaya. Tuhan ni terkaya. Al-Ghani maksudnya Tuhan terkaya. Apa maksud terkaya? Tidak berajak pada yang lain. Tuhan tak ada berajak, terkaya. La ilaha illallah, tiada yang terkaya melainkan Allah. Tuhan tak berajak, dia lah terkaya, tak ada berajak. Sebab hak dia belaka, nak berajak ke apa pun hak dia belaka. Kaya yang ada di kita tu, baru mari, baru ada. Hak selama ni kita tak ada. Tuhan yang memberi kaya. Apa Tuhan beri kaya, lupa diri pula, dah berasa hak dia. Tuhan beri dia mau kaya tu. Tuhan beri, benda apa yang Tuhan beri tu bersifat pinjam ni. Ada bagi minjem kena atas klik, bukan hak demo tu. Atas klik tu atas klik tu siapa maksudnya? Tuhan ambillah semula apa yang ada pada kita. Dan qawi, bila kita bersifat lemah, Tuhan lah yang maha kuat. Dan qadir, dan Tuhan yang berkuasa, yang berkuasa di atas setiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Punya Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa, amat kuasa di atas setiap sesuatu. Ini paling sifat kudrat Tuhan. Sifat kehendak Tuhan, bersifat kehendak. Kita pun ada sifat kehendak. Tapi walaupun kita ada sifat kehendak, kita tak ada kuasa. Kita nak sihat, kita nak kaya, kita nak gota, kita tak ada kuasa nak buat. Tapi Tuhan ni bila dia kehendak, iza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Iza arada syai'an, dia kata bila aku kehendak, itu sifat irada Tuhan. Bila aku kehendak ay yaqul lahu kun, maka aku akan jadikanlah fayakun, benda tu akan jadi. Masya Allah kana, setiap apa yang Tuhan kehendak kana akan berlaku. Wa man lam yasha', yang apa yang Tuhan tak kehendak, lam yakun, tak akan jadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Punya Allah Subhanahu wa taala amat kuasa di atas setiap sesuatu. Kita sakit, Tuhan yang amat kuasa boleh menyembuhkan. Kita susah, Tuhan yang amat kuasa, Tuhan akan boleh angkat kesusahan kita. Apa yang kita duk hadap, duk main serabu lagi, semua tu dia Tuhan akan duk sebentar aja. Cuma alik kita agak gapo, jangan doa saja, baik kiri kita lah. Hak kurang lagi istighfar, banyaklah istighfar. Hak kurang lagi selawat, banyaklah selawat. Hak kurang lagi baca Quran, banyak baca Quran. Mintalah dengan Tuhan sungguh-sungguh agar Tuhan beri kekuatan pada kita untuk beramal. Dan aziz, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni sifat hina, kita ni sifat hina, lawi hina gapo? Aziz yang maha mulia. Itu panggil sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kamalat, dan segala sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila betul, maka fana la iya. Maka bila kita tahu Tuhan amat mulia, kita amat hina. Bila kita khabar, bila kita reti, bila kita faham, kita amat lemah, Tuhan amat kuat, maka fana lah, lenyaplah. Apa fana? Lenyap lah. Selenyap ni tak nampak. Sebenarnya ni tidak memandang diri dia, tidak memandang dah kehebatan diri dia, kelebihan diri dia. Tak ada apa sebenarnya. Sebenarnya ni tak ada kat kepala lah. Fana, lenyap dah, tak nampak diri dia dah. Apa tak nampak diri dia, tak nampak kehebatan dia dah. Tadi berasa diri dia hebat lagi, bawa tu harus sakit. Tak ada dah. Hak berasa hebat lama ni, nak bangun tak boleh, nak angkat kepala tak boleh. Dak tu aku mengaku lah aku lemah, mula maha kuasa. Biasa dah orang ni.
Tak segar tak khabar ingat. Oh dia tak sakit dengan aku. Oh ya tu aku tahu. Dia haneleh aku pun tak lepas dengan mu juga. Dia aku mu aku sakit. Tak nak buat apa, nak makan tak lalu, nak telai tak lepas, nak jalan tak boleh, nak bangun tak boleh. Situ berasa lemah dah kitanya. Tanya segar, tanya ada belaka ni serah kita dia serah kita berkuasa tapi dah mu tak lepas dengan aku. Kok masa sahagah lagu tu. Maka fana lenyaplah. Maka tak boleh nak kapal lenyap dah. Allah setelah khabar dah. Lenyap ni apa ni? Fana ni bila ada khabar dah. Dia khabar. Bila seorang hamba tu dia khabar. Dia fakir beragak pada Tuhan. Dia dhaif, dia lemah, dia amat lemah. Sangat-sangat berajak sangat-sangat Tuhan. Diri dia hina, bila kena diri dia hina, Tuhan Maha Mulia. Bila dia khabar dia terlemah, Tuhan lah Maha Kuat, Maha Kuasa. Bila lagu tu fana tak ada gapo weh. Apa yang aku berasa dia besar-besar aku tak ada gapo lah. Dia ambil harta kita, Tuhan boleh ambil sekelip mata. Kesihatan kita Tuhan boleh ambil sekelip mata. Sebab apa? Sebab apa yang ada di kita itu bukan hak kita Kalau hak kita mudah, bukan hak kita, hak Tuhan. Tuhan lah beri pinjam kepada kita. Lepas tu suruh dia lah, dia nak ambil bila, dia nak ambil lagi ke, dia tak usah ambil lagi ke. Suruh dia nya. Cuma alik kita sebagai seorang hamba, masa yang terhawi ada lagi, umur yang ada terhawi lagi, sihat yang terhawi ada lagi. Gunalah baki-baki peluang yang Tuhan ada ni, kita ni untuk kita comel diri kita. Pohonlah dengan Tuhan agar Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk kita menjadi hamba yang terbaik di matanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Maka fanalah daripada tiap-tiap barang yang lain, masa-masa daripada tiap-tiap, daripada berharap, daripada bersandar, daripada mitok, daripada berajak barang yang lain, ini pada makhluk yang lain daripadanya, daripada Allah. Nabi itu daripada Allah tak ada. Sebab Allah ni kita orang duk mitok dengan makhluk, dak berhajat makhluk. Sebab dia rasa makhluk tu besar lagi. Mulut kecek Tuhan Maha Besar. Tapi dalam hati dia nak makhluk tu, orang tu sebab dia nampak orang tu ada harta, orang tu ada jawatan, orang tu ada pengaruh, orang tu ada kepakaran, orang tu ada ilmu. Bila betul dia nampak orang tu, dia tolong dia. Dia tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah kita ada masalah apa-apa mengadu Tuhan. Jadi kes maya malam itu tempat untuk kita mengadu Tuhan. Jadi kes maya malam itu untuk kita mengadu segala masalah kita Tuhan. Teriaklah dengan Tuhan. InsyaAllah Tuhan beri. Susah sangat ke kita tu? Berat sangat ke masalah kita tu? Dia Tuhan nak angkat sikit mata je. Adik kita ni rusing. Adik kita hak rusingnya kenapa? Hak rusingnya bukan masalah tu, bukan musibah tu. Hak kita rusingnya, kita ni masih tak comel lagi dengan Tuhan. Hak kita rusingnya, kita nak baca Quran hari-hari tak boleh lagi banyak. Kita lagi tak boleh lagi nak khatam seminggu sekali. Kita tak boleh lagi nak buat isnah kami. Kita tak boleh lagi nak wirid, nak selawat 1000 kali sehari. Kita tak boleh lagi nak bangun sembahyang malam. Hak tu rusingnya. Hak tak rusingnya sebab hak tu bekat bawah tu tak boleh lagi nak sembahyang sunat kapit fardu. Orang sembahyang kita tak sembahyang. Tak ada arah lah. Hak tu lah kita rusing. Sebab tu lah nak bawa bekas esoknya. Tak ada pitih tu rusing juga, tak ada harta tu rusing juga, tapi hak rusingnya hak nak bawa jumpa Tuhan tu. Takut tak ada gapo. Takut jadi tank kosong. Dan inilah maksudnya habis itu pada malam ini. InsyaAllah sambut pula minggu depan. Subhanallah ta'ala alam tasawun. Dan inilah bagi orang yang melihat akan kemalat kudrat Tuhannya. Subhanallah ta'ala alam.
وعلمه أتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم والهام الملائكة المكرمة يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتح العارفين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.